Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Yang berusaha, Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Panel Hakim yang adil lagi berintegriti, Tif kehormat, para peserta, seterusnya hadirin yang saya hormati sekalian. Perpaduan adalah kekuatan kita. Tanpa perpaduan, tiada kemakmuran yang mampu kita pertahankan. Demikianlah ungkapan penuh hikmah daripada Allahyarham Tun Abdul Razak Husin yang merupakan bapa pembangunan Malaysia. Hadirin sekalian, negara yang hebat bukan hanya dibina dengan bangunan yang megah, tetapi dengan rakyat yang bersatu hati. Rukun negara, kompas perpaduan, pemangkin kegemilangan negara. Demikianlah tajuk pidato yang akan saya kupaskan pada hari ini. Hadirin yang dihormati, tanggal 13 Mei 1969 meninggalkan luka yang mendalam dalam lipatan sejarah negara. Tragedi hitam itu menjadi peringatan bahawa apabila perpaduan terlerai, keamanan tergadai dan kemakmuran turut musnah. Berikutan peristiwa tersebut, lahirlah Rukun Negara pada 31 Ogos 1970 sebagai ideologi kebangsaan ke arah perpaduan, keharmonian dan kemakmuran. Namun, setelah 5 dekad berlalu, marilah kita bermusahabah sejenak. Adakah Rukun Negara sekadar rangkaian 5 prinsip yang kita lafazkan setiap pagi di perhimpunan? Hadirin sekalian, persoalan inilah yang menuntut jawapan daripada kita semua. Andai Rukun Negara benar-benar dihayati, sudah pasti ia menjadi kompas perpaduan yang memandu haluan negara dan pemangkin kegemilangan Malaysia pada hari ini serta masa hadapan. Hadirin sekalian, kepercayaan kepada Tuhan mendidik setiap rakyat agar menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menyemai kasih sayang, mengamalkan toleransi dan saling menghormati. Walaupun berbeza agama, bangsa dan budaya, kita tetap berkongsi satu matlamat yang sama, iaitu hidup dalam suasana yang aman, saling mempercayai dan penuh muhibah. Apabila nilai ketuhanan dijadikan pegangan, kebencian dapat ditepis, persengketaan dapat dielakkan dan perpaduan dapat diperkukuhkan. Hadirin yang dihormati, seterusnya, prinsip kesetiaan kepada raja dan negara pula menyemarakkan semangat patriotisme dalam jiwa setiap warga negara. Kesetiaan bukan sekadar berdiri tegak ketika lagu negaraku berkumandang atau mengibarkan jala gemilang ketika bulan kemerdekaan. Sebaliknya, kesetiaan dizahirkan melalui tindakan yang nyata seperti mematuhi undang-undang, memelihara keamanan, mempertahankan kedaulatan negara serta sanggup berbakti demi kesejahteraan tanah air tercinta. Bak kata pepatah, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri lebih baik di negeri sendiri. Pepatah ini mengingatkan kita bahawa walau setinggi manapun kejayaan yang dicapai di bumi asing, Malaysia tetap tanah air yang wajib kita cintai, pertahankan dan banggakan. Inilah semangat patriotisme yang menjadi tunjang kepada perpaduan dan kegemilangan negara. Hadirin yang beriman, prinsip kedaulatan undang-undang menjadi benteng yang menjamin keadilan, keamanan dan kesejahteraan negara. Inilah asas keadilan yang memelihara keamanan, mengukuhkan perpaduan dan menjadikan Malaysia sebuah negara yang harmoni. Hadirin sekalian, bayangkanlah apakah yang akan berlaku sekiranya undang-undang dipandang remeh. Pastinya keamanan akan tergugat, keadilan akan terhakis dan masyarakat akan hidup dalam keadaan porak-poranda. Hadirin yang dikasihi,
Allahyarham Tun Dr. Ismail Abdul Rahman pernah mengingatkan bahawa perpaduan merupakan syarat utama kepada kestabilan sesebuah negara. Tanpa perpaduan, kemajuan hanyalah sebuah mimpi. Kata-kata ini jelas membuktikan bahawa kemajuan yang sebenar bukan hanya diukur melalui pembangunan fizikal atau kecanggihan teknologi, tetapi turut bergantung pada kekuatan perpaduan rakyat dan menjadi tunjang kemakmuran negara. Hadirin sekalian, andai setiap rakyat menghayati 5 prinsip rukun negara dengan penuh keinsafan, insya-Allah perpaduan akan terus utuh, keamanan akan terus terpelihara dan Malaysia melangkah gagah sebagai sebuah negara yang maju, berdaulat serta disegani di pesadar dunia. Ayo, bersama-sama kita menjunjung tinggi rukun negara, menyemai benih perpaduan, memperkukuh semangat kebersamaan, serta membina Malaysia yang aman, lebih makmur dan lebih gemilang. Bukan sekadar hanya di bibir, tetapi terpahat di hati. Bukan sekadar dihafal, tetapi diamalkan. Bukan sekadar untuk hari ini, tetapi untuk selama-lamanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.